Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan bincangkan satu tajuk dalam KAFA tahun 2, subjek adab yang juga boleh digunakan untuk ulang kaji UPKK dan juga UPSRA. Tajuk yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan adab makan dan minum. Okey, kita sebagai orang Islam, setiap perkara yang kita lakukan mesti ada adabnya, dan juga termasuklah dengan makan dan minum. Setiap hari kita makan dan minum, dan apakah ada adabnya. So dalam video ni kita akan bincangkan adab sebelum makan, adab semasa makan, adab selepas makan dan juga adab minum. Kemudian apakah hikmah dan juga akibat tidak mengamalkan adab makan dan minum. Okey. Kita tengok yang pertama adalah adab sebelum makan. Apakah adab-adab sebelum makan? Antara adab sebelum makan ialah yang pertama, makan makanan yang baik dan halal. Okey, makan makanan yang baik dan halal. Kita kena pastikan makanan dan minuman yang kita nak makan tu adalah makanan yang baik. Okey, makanan yang tidak yang tidak menjejaskan kesihatan kita, dan juga makanan yang halal, dibeli ataupun dimasak dengan sumber yang baik, dengan sumber yang halal, barulah makanan itu menjadi baik dan halal. Halalan tayyiba. Okey. Yang kedua, membasuh tangan sehingga bersih. Sebelum makan, basuhlah tangan sehingga bersih. Kalau awak makan dengan sudu ataupun garfu, sama juga kena basuh ataupun pastikan alat yang digunakan untuk makan tu merupakan alat yang bersih. Okey. Dan yang ketiga adalah membaca basmalah dan doa makan. Membaca basmalah. Basmalah tu maksudnya membaca bismillah dan juga membaca doa makan. Okey, kita kena baca bismillah di setiap perlakuan kita. Nak makan, nak minum, bacalah bismillah dan juga doa makan. Segera makan makanan yang sudah terhidang. Jangan biarkan makanan terlalu lama dekat depan kita. So, kalau makanan dah terhidang, bersegeralah untuk memakannya. Okey. Sebab tu orang kata makan makanan yang panas-panas ni sedap. Okey. So kena segera makan makanan yang sudah terhidang, dan juga yang kelima, duduk dengan sopan. Jangan makan sambil berdiri ataupun sambil berjalan, sambil berlari. Nak makan, duduk dulu. Cari tempat yang sesuai dan duduk dengan sopan, kemudian barulah kita makan. Okey, itu adab sebelum makan. Okay, seterusnya kita tengok kepada, tadi kan ada dalam adab sebelum makan tadi, kita kena baca bismillah dan baca doa. Okey, kita baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, awak pun dah mungkin dah ingat lah kot. Okey, kita baca sekali lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Biasanya awak nyanyi kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tak kisahlah. Nak ingatkan doa makan ni dengan cara lagu pun boleh, ataupun baca banyak-banyak kali, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari seksa api neraka. Okey, kita minta Allah memberi keberkatan dalam setiap makanan yang kita makan, dan kemudian Allah jauhkan kita ataupun Allah pelihara kita daripada seksaan api neraka. Yang kita minta, sebab tu kena ada makanan yang bersih dan halal. Kalau kita makan makanan yang tidak bersih, makanan yang tidak halal, maka itu akan mendekatkan kita kepada seksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So kena pilih makanan yang bersih dan halal. Ini adalah doa makan. Baca sekali lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, doa makan. Okey, kalau lupa baca bismillah.
Kalau lupa baca bismillah. Kita makan, dah makan 2-3 suap, kemudian tak baca doa lagi lah. Dia ada baca doa, dia ada doa yang lain, iaitu kalau kita terlupa, kita bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Okey, nak buat macam mana dah kita terlupa. Cuma dia ada solution yang lain, dia ada cara yang lain, iaitu baca doa apabila terlupa nak makan. Masa kita nak makan, kita terlupa baca doa, tiba-tiba kita teringat, bacalah bismillahi awwalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Okay, di setiap pekerjaan pun, kalau kita lupa baca bismillah, bacalah doa ni balik. Minta Allah pelihara kita daripada awal kita makan hingga akhir kita makan. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Okey. Kemudian kita akan tengok pula kepada adab semasa makan. Okey, apakah adab semasa makan? Yang pertama adalah makan dengan menggunakan tangan kanan. Okey, makan dengan menggunakan tangan kanan. Okey, pilih tangan yang betul, pastikan makan menggunakan tangan kanan. Sebab apa? Tangan kanan biasanya kita gunakan untuk makan. Okey. Dan tangan kiri adalah tangan untuk kita bersihkan najis. So, janganlah kita guna tangan yang sama untuk makan dan bersihkan najis. Dia ada tugas-tugasnya yang tertentu dah Allah tetapkan. Tangan kanan untuk makan dan minum. Minum tu pegang cawan ataupun gelas tu dengan tangan kanan lah. Sama juga makan, kita nak suap, nak ambil nasi, nak suap ke mulut tu, gunalah tangan kanan. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah mengambil lauk yang paling dekat. Okey, kalau dah terhidang makanan kat depan kita, kemudian ada banyak lauk, ada banyak pilihan lauk, tak kisahlah 3 ke 4 ke 5 ke pilihan lauk kita, janganlah kita pergi ambil yang kat depan sana. Ambil yang kat depan kita dulu. Mana yang berdekatan dengan pinggan nasi kita tu, lauk tu dulu yang kita ambil. Okey, kemudian barulah kita minta izin dengan mak ayah ke apa ke, kita minta izin untuk ambil lauk yang lebih jauh. Mungkin kalau jauh sangat, kita minta tolonglah hulurkan kepada kita, barulah kita ambil tu. Jangan terus ambil lauk yang jauh, bersilang tangan nanti. Okey, tu adab dia. Mengambil lauk yang paling dekat terlebih dahulu. Walaupun kalaulah kita tak suka makan lauk tu, kita ambil lah secubit ke, buat syarat kita mengikut adab semasa makan. Bila kita ikut adab ni, dapat pahala. Okey. Kemudian yang ketiga, mengutamakan orang yang lebih tua. Mengutamakan orang yang lebih tua semasa makan ni adalah dengan cara jangan kita suap makanan selagi mana orang yang lebih tua daripada kita belum lagi makan. Maksudnya kalau kat rumah ada mak dan ayah, pastikan mak ayah kita makan dulu, barulah kita mulakan suapan. Barulah orang kata kita ni orang yang beradab. Okey, kita utamakan orang yang lebih tua terlebih dahulu. Okey, seterusnya mengunyah makanan. Okey, mengunyah makanan dengan sopan dan tidak gelojoh. Okey, bila kita suap makanan, maka kita pun kunyah dulu, jangan suap telan nanti boleh tercekik. Okey, kita kunyah dulu makanan dengan sopan dan jangan ada perlakuan yang gelojoh ketika makan. Sumbat, suap laju-laju. Okey, makan satu mulut, kunyah dulu baru telan. Kemudian buat suapan yang kedua. Baru ada kenikmatan ketika makan tu, kita boleh rasa feel makanan tu sedap macam mana. Masin dia, manis dia. Okey, baru kita boleh rasa, jangan gelojoh. Okey, kemudian adab semasa makan seterusnya, tidak minum, tidak meniup. Asyik salah je baca ni. Tidak meniup makanan yang panas. Okey, dalam semasa makan dan minum ni juga, ataupun semasa makan ni, kalaulah makanan tu panas, kita jangan tiup. Ambil dekat makanan, tiup.
Okey. Sebab kalau ikut sains pun, kalau kita meniup makanan, makanan kita tu akan dijangkiti oleh bakteria. So kita makan. So kena bersabar. Kalau makanan tu panas, tunggu dia sejuk sikit ke, ataupun kita rasalah. Rasa makanan tu suap sikit-sikit dulu kalau dia terlalu panas. Jangan meniup tiup makanan kan. So adabnya adalah tidak meniup makanan yang panas. So nak makan kena sabarlah. Rasa sikit-sikit sampai dia kita makan makanan yang panas ni sedap. Cuma kalau terlalu panas, dia akan jadi sakitlah mulut kita kan. Bila dia panas. Tapi kena sabar. Kena ambil feel dulu makanan tu. Okay, slow-slow makan. Okay, baru kita rasa kenikmatan ataupun kelazatan makanan tu. Okay, kemudian, tidak menghina makanan. Okay, kalau kita tak suka, kita jangan hina makanan. Apalah makanan ni. Mencemuh makanan, menghina makanan, tak baik. Tak boleh menghina makanan. Kalau tak suka, tinggalkan. Tak payah makan. Tapi jangan cakap apa-apa. Jangan hina makanan tu. Okay, itu rezeki yang Allah berikan. Kita bayangkan tempat orang yang susah nak mencari makanan. Mereka makan apa saja yang mereka rasa boleh makan. Sedangkan kita ada rezeki makanan, kita hina makanan tu lagi. Jangan Okey, itu adab semasa makan. Okey, ada satu hadis Nabi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Inistahahu akalahu wa in karihatu tarakahu." Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ini bab mencela makanan tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan, menghina makanan. Okey. Jika baginda suka, baginda akan makan. Jika baginda tidak suka, baginda akan tinggalkan. Okey, yang tadi itulah. Kalau makanan tu, makanan yang ada depan kita tu, kita rasa itu bukan taste kita. Itu bukan, kita rasa macam tak sedap. Contohnya. Tapi, jangan cela makanan tu. Jangan menghina makanan tu. Kalau suka, makan. Tak suka, tinggalkan. Minta maaf, saya tak boleh nak habiskan makanan ni. Sebab tak kena dengan selera saya. Contohnya. Tinggalkan. Sebab Nabi pun buat macam tu. Okey. Seterusnya adalah adab selepas makan. Okey, apa pula adab selepas makan? Adab selepas makan yang pertama adalah membaca doa selepas makan. Okey, lepas ni kita akan baca doa selepas makan. Okey, kena apa? Bila dah lepas makan tu, kena mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca doa selepas makan. Kemudian membersih mulut dan mencuci tangan sehingga bersih. Okey, basuh ataupun bersihkan mulut kita, basuh tangan sehingga bersih. Okey, jangan tinggalkan sisa-sisa makanan tu dekat tangan. Mungkin kita nak sentuh benda lain pula lepas ni. Ataupun kuman mudah berebak sekiranya kita tak basuh tangan dengan betul. Okay, sebab bila ada contohlah kalau kita makan makanan yang berkuah ke, berminyak ke, dia mesti ada lekat-lekat kotoran dekat tangan tu, dan kemudian kita sentuh benda lain lagi, nanti kuman akan melekat dekat tangan kita. So, kena bersihkan mulut dan cuci tangan sehingga bersih. Okey, yang ketiga adalah mengutip sisa-sisa makanan yang terjatuh daripada pinggan. Okey, contohnya bila kita makan ni, kita kena makan dengan cermat. Tapi ada juga sisa-sisa makanan yang jatuh daripada pinggan kita, terkeluar daripada pinggan kita, nak buat macam mana? So, kutip balik sisa-sisa makanan tu. Bertanggungjawab atas makanan sendiri. Kalau dah tumpah tu, kita kutiplah balik. Okey? Buang di tempat yang sesuai. Buang dalam tong sampah dan sebagainya. Okey. Kemudian yang keempat adalah adab selepas makan. Yang keempat adalah menutup makanan yang terhidang di meja. Okey. Kalaulah kita makan hidangan yang ada atas meja kita tu, kemudian tak habis, kita pun tutuplah, menutup makanan tu.
Kita tutup makanan tu dengan elok supaya nanti kita nak makan lagi, kita boleh ambil lagi. Makanan tidak terdedah kepada lalat ke ataupun kotoran-kotoran yang lain. Okey, menutup makanan yang terhidang di meja. Tu adab selepas makan. Okey, doa selepas makan. Okey, tadi bila kita lepas makan kena baca doa. Doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Okey, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala pujian bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang Muslim. Itu doa selepas makan. Sekali lagi kita baca. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana wa ja'alna minal muslimin. Okey, doa selepas makan. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi fa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Okey, ni hadis berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan makan menggunakan tangan kanan. Okey, Nabi kata apa? Jika salah seseorang di antara kalian makan, jika salah seorang di antara kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Dan juga minum, dan jika minum maka hendaklah dia juga minum dengan tangan kanannya, kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. So kalau kita makan guna tangan kanan, minum guna tangan kanan, itu adalah mengikut Rasulullah. Kalau kita makan, tak kisahlah tangan kiri ke tangan kanan ke, asalkan masuk je makanan kat mulut. Kalau makan guna tangan kiri, itu mengikut jejak langkah syaitan. Ni bukan saya kata, Nabi yang kata. So nak ikut siapa? Nak ikut syaitan ke nak ikut Nabi? So makan menggunakan tangan kanan. Baik, seterusnya. Adab minum. Okey, adab minum pula. Minum dengan menggunakan tangan kanan. Okey, yang tadi hadis yang kita baca tadi. Kemudian tidak bernafas di dalam bekas minuman. Okey, tidak bernafas di dalam bekas minuman. Kemudian tidak tidak meniup minuman. Okey, tidak meniup minuman. Kemudian duduk ketika minum. Menutup bekas minuman, tidak menggunakan jak atau cerik. Maksudnya janganlah guna jak ataupun minum daripada cerik tu, mesti guna bekas yang sesuai ataupun gelas ke, cawan ke. Jangan minum menggunakan jak atau cerik, dan minum dengan sopan dan tidak gelojoh. Okey, ini adab-adab minum. Minum menggunakan tangan kanan. Kita pegang gelas ataupun cawan yang kita nak minum tu menggunakan tangan kanan. Kemudian tidak bernafas. Tidak bernafas dalam bekas minuman. Semasa kita minum tu jangan bernafas. Takut tersedak ke, dan nafas kita tu masuk dalam makanan ke, tak tahu. Okey. Kemudian tidak meniup makanan. Sama juga. Kalau minuman tu panas, sabar dulu, minum slow-slow. Okey. Jangan tiup makanan tu. Okey, kemudian duduk. Jangan minum sambil berlari. Kena duduk elok-elok ketika minum. Dan menutup bekas minuman. Dah habis minum, tutup bekas minuman kalau air masih ada dalam minuman tu. Kemudian jangan tidak menggunakan jak atau cerik yang tadi. Jangan gunakan jak ataupun cerik ketika minum. Kita terlalu dahaga, kita ambil jak yang besar tu minum. Jangan. Tak boleh. Kemudian, minumlah dengan sopan dan tidak gelojoh. Okey, seeloknya kita minum. 1 teguk, 2 teguk, berhenti. Okey, jangan habis. Minum je. Satu jak kita minum. Jangan. Okey, minum sikit-sikit.
Okay, supaya kita tidak tersedak. Minum air pun boleh tersedak tau kalau kita sangat gelojoh. Okay. So, minum dalam keadaan yang sopan. Okey, seterusnya adalah kelebihan mengamalkan adab-adab makan dan minum. Apakah kelebihan sekiranya kita mengamalkan adab makan dan minum? Okey, yang pertama menjaga kebersihan makanan. Yang kedua, menjamin kesihatan anggota badan sebagai tanda bersyukur kepada Allah dan dapat mengelakkan pembaziran, menjaga hubungan baik antara manusia, tidak menimbulkan rasa benci daripada orang lain dan juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah kelebihan mengamalkan adab-adab makan dan minum. Kita boleh menjaga kebersihan makanan, menjamin kesihatan anggota badan, okey, sebagai tanda bersyukur kepada Allah, dapat mengelakkan pembaziran, menjaga hubungan baik antara manusia, tidak menimbulkan rasa benci daripada orang lain dan mendapat keberkatan daripada Allah. Okay, semua ni adalah kelebihan-kelebihan kita mengamalkan adab-adab makan dan minum. Okay. Kita makan dengan cara yang baik, kita dapat jaga kesihatan kita. Kita dapat jaga kebersihan makanan. Kita tahu makanan yang kita makan tu terpelihara ataupun bersih dan juga halal. Okay. Kita kalau kita makan dengan cara beradab, kita dapat mengelakkan pembaziran. Okay. Jangan gelojoh. Ambil sikit-sikit lauk dan sebagainya, kemudian boleh simpan lagi dan makan pula bila kita dah rasa lapar balik nanti. Okay. So kalau kita beradab juga, kita akan jaga hubungan baik antara manusia. Orang tak cemuh kita akibat kita gelojoh sangat makan, orang akan benci kita. Kita makan bersopan, orang akan suka dengan kita. Orang nak makan dekat dengan kita, nak makan semeja dengan kita pun orang akan rasa selesa. Okey. Seterusnya, akibat tidak mengamalkan adab-adab makan dan minum. Okey, yang tadi kelebihan. So, orang yang beradab memang ada kelebihan. So, apa pula akibat orang yang tidak mengamalkan adab? Okey, akibatnya adalah yang pertama, mudah mendapat penyakit. Dia main hentam je apa makanan bersih tak bersih ke, dia makan je. So, kalau macam tu dia akan mudah dapat penyakit. Yang kedua, dibenci oleh rakan dan masyarakat. Orang tadi, kalau kita orang yang tak beradab ketika makan ni, orang pun tak nak kawan dengan kita. Orang tak nak makan sekali dengan kita. Makan terlalu gelojoh, sampaikan kita punya makan gelojoh tu, sampaikan sisa makanan kita masuk dalam pinggan orang lain. So orang tak sukalah macam tu. Okey, kemudian yang ketiga, makan dan minum. Makanan dan minuman akan tercemar kalau kita tak amalkan adab-adab ketika makan. Okey, tak basuh tangan, pergi main dekat luar berpeluh-peluh, tak basuh tangan, tiba-tiba sentuh makanan dan makan. Makanan dan minuman tu akan tercemar. Okey, yang keempat, tidak mendapat kasih sayang Allah dan Rasulullah. Allah tak suka kepada orang yang tidak beradab. Sama juga dengan Rasulullah. Rasulullah pun tak suka orang yang tidak mengamalkan adab dalam kehidupan dia. Okey, yang kelima, pembaziran makanan dan minuman yang berlebihan. Okey, kita kena makan makanan yang kita perlu sahaja. Okey, kalau tak perlulah beli banyak-banyak makanan mengikut hawa nafsu semata-mata sehingga kan berlaku pembaziran yang berlebihan. Kita makan sikit je, kemudian kita buang makanan tu. Okey, sayanglah. Okey. Kemudian yang keenam, menjatuhkan maruah diri dan dipandang hina oleh orang lain. Okey, menjatuhkan maruah diri dan dipandang hina oleh orang lain sekiranya kita tidak mengamalkan adab-adab makan dan minum. Okey, baiklah, saya rasa itu saja yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan adab makan dan minum. Kita dah pun belajar adab sebelum makan, adab semasa makan, adab selepas makan, adab minum, hikmah ataupun kelebihan sekiranya kita mengamalkan adab dan juga akibat sekiranya kita tidak mengamalkan
adab. So, kita sebagai orang Islam, kita dah pun belajar tentang adab makan dan minum. Semoga kita boleh ambil iktibar dan pengajaran dan kita boleh amalkan adab-adab makan dan minum dalam kehidupan kita supaya kita menjadi umat Islam yang disayangi oleh Allah dan juga Rasulullah. Okey, sekadar itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat dan boleh membantu anda mengulang kaji pelajaran. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.